Mi. Ada benda yang best nak bagi tahu ni, Mi. Tentang kotak ni. Yes. Kau tahu apa benda? Ini bukan kotak kosong. Ini bukan kotak kosong dan kalau sampai rumah kau ni pun bukan kotak sembarangan ni. Kotak ni limited ni. Limited? Berapa ramai je boleh dapat ni? Berapa orang je boleh dapat ni? Cuba kau kira 1 sampai 100 berapa orang boleh dapat? 100 lah. Aku dah tahu tanya lagi. 100 orang yang akan dapat kotak limited edition ni. Kalau korang nak tahunya adalah kotak combo eksklusif. Dalam ni korang akan dapat 3 perfume dengan berharga berapa? Hei, 100 ya dah. 100 ya dah tu. 100? Harga asal berapa? Harga asal berapa? Harga asal berapa? 120. Ini berapa? 100? 99 ringgit 90 sen. 3 nak bagi. Oh, 3 dalam ni 3. Cuba bagi tahu sikit. Dalam ni bukan kosong-kosong ni. Kita dapat. Kau boleh launching dah. Sabar. Sorry. Okay. Founder happy sikit. Dia happy sangat. Dia terlampau happy. Okay, sama kita malu ni. Sekarang Sofi nak korang naikkan view kita orang dahulu. Macam ni naikkan view macam ni. Tak cukup. 1.1k. Baik dia kalau macam Sofi baru masuk team jelah kau boleh cakap okey baru lagi bocah lagi dia ni aku tak boleh support ni. Tapi aku ni dah 2-3 tahun dalam ni. Takkan baru tak boleh support. At least paling busuk pun 1.5k lah. 1.5k aku ada benda special sikit. 5k aku ada benda special sikit. Ya betul. 1.5k bagi Sofi 500k like. Takkan tak boleh. Betul. Lepas tu share Sofi tu Sofi nak 500 share. Lepas tu akak tu tadi kata dia menganjing korang. Dia kata 500k korang rasa boleh dapat malam. Malam ni korang hajarlah Syed. Jangan cakap malam ni lah. Sekarang ni kita bagi tunjuk. Sekarang ni setakat 500k. Kalau orang yang masuk 1.2k ni 1.2k dalam ada 10 jari. Berapa ramai dah tu? Macam ni. Kalau boleh guna jari kaki, jari kaki pun guna. Aduh lah. Okay, so kita meriahkan lagi share live ni. Ya betul. And then touch screen dulu. Sebelum kita nak open beg kuning kita yang pertama, kita mesti ada benda yang special sikit. Ya betul. Sofi nak 500k je, sekarang dapat 400. Geng, lagi 80k. 80. Ya, nampak? Saya bukan borak kosong ni kak. Betul ni. 80k je. Diorang boleh dapatkan 500k. Kejap je ni. Ya. Dapat ke? Ya. Aduh. Lejap 70k je lah sih. Dia mempermainkan kita. Dia merendahkan kita. Tak percaya. Akak tak percaya dengan kita orang. Yes. Okay. Nak launching dah? So tak payah tunggu 500 Okay, dah boleh. Ready. Okay, founder kita dah mula rasa erti bersyukur. So dia tak perlukan 500,000. Dia perlukan sekarang untuk kita dah boleh start buka beg kuning kita yang kali pertama. Okay. Wih, tak sabar weh. Aku nak live dengan aku nak dengan bekas host. Aku tak sabar gila nak tengok bekas host kita ni perform malam ni. So sekarang Tak ni jangan banyak tanya ke apa. Sekarang ni ada yang nak tak kalau aku buka beg kuning sekarang? Kalau nak komen nak sekarang. Kalau nak komen nak sekarang. Sofi nak sampai keluar Mosen. Mosen komen ramai-ramai nak kita masukkan first beg kuning daripada kita. Yes. Tak cukup. Kalau betul-betul nak bagi train sekarang. Kalau betul-betul nak bagi train baru betul-betul nampak nak. Perasmian. Alright, okay. So Kira sama-sama Okay. Weh, pendeknya aku. Bukanlah akak yang kita orang yang tinggi. Kita minta maaf kak, kita minta maaf kak. Okay? So apa-apa pun. Dah boleh ke kita kira? Boleh. Okay. Dah boleh Kita countdown ramai-ramai. Okay, dalam kira 10. Sekali lagi. Ni? Belum. Minta maaf. Saya melior sikit. Okey korang. Okey, dalam kiraan 10 lah. Okey. 8, 7, 6, 5. Wah, kau lepas 6 4. 3, 2, 1. Jangan buat macam tu. Kita ada fobia macam tau. Aduh, bagi benda tu terkejut lah. Okey. Okey. So, kejap lagi kita akan open beg kuning.
Betul. So Fi harap korang semua support Sophie dengan Syami. And then macam Fi bagi tahu tadi, koranglah orang yang terawal dapat. Betul. Agent, stokis, kedai jamu, kedai kosmetik, semua tak ada lagi. So yang ini wangian, 5 wangian. Pakai spray dulu setiap bau, lepas tu terus biar orang. Okay. Alright. So Fi izinkan Fi untuk share 5 wangian yang ada. So lepas ni korang boleh decide lah apa yang korang nak. Okay. So wangian yang pertama adalah Code Love. Okay. Yes. Code Love ni kalau Sophie dengan Syami nak tahu, Code Love ni dia ada sense of manis. Yes. Okay. Tapi dia bukan manis yang budak-budak. Betul. Okey, dia adalah campuran daripada gula candy, bunga orange dengan ada sense of vanilla sedikit sahaja. So yang ini Code Love ni sangat-sangat sedap, sesuai dipakai pada nak dating ke, nak dating ke ataupun event-event pada waktu malam. Code Love ni. Okey, Code Love ni dia ada sense wanita-wanita menggoda. So lelaki kalau Akak pakai Code Love ke sekarang ni? kau tergoda. Ada nampak begitu aura dia. Aura adalah betul. Itu adalah Code Love. Code Love ingat adik-adik kakak-kakak semua Code Love. Nombor 2 adalah Paradigm. Yes. Okey, Paradigm ni yang ini dia adalah wanita-wanita yang berkejaya, wanita-wanita yang up